Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni abang kita ni alhamdulillah lah. Ini feedback yang saya rasa saya boleh kongsi kepada ramai. Abang kita ni dia mengalami sawan ataupun epilepsi. Betul tak puan? Okey, Epilepsi. jadi sebelum ni dia kerak berapa kali? Bulan tu boleh 2 kali, 3 kali. Dia Banyak kali jugalah masuk hospital, tarik. Sampai tapi masuk red zone. yang kira biasa paling kerak paling banyak sehari berapa kali? Pernah dalam red zone tu 3 kali, 4 kali kot dalam Sehari? sehari. Tapi Dia macam banyak kali. Sekali lah jadi. okey. Jadi macam mana feedback puan lepas main berubat dengan kita ni? Sebab Allah lah saya pun tak pandai. Jadi puan boleh cerita sikit macam mana keadaan suami lepas berubat tu? Lepas berubat ni nampak perubahan dia macam makin okey. Sakit kepala pun macam kurang. Okey. Lepas tu dia kalau nak tarik tu aura dia sakit kepala. Ni tak ada dah. Tak ada. Ni Makin tak nampak. ni tak tarik lama lah. Tak tarik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah jadi saya akan buat pula ni apa ni madu dengan sabuk habatus sauda masalah epilepsi ataupun sawan ni insya-Allah. Tu saya.